kena. Kena. Dengar kan? Guys, saya di mana ni? Pastilah kalau tengok range yang macam ni kat mana? Eagle Eye Driving Range, guys. Satu benda nak share dekat you all. Di Eagle Eye Driving Range ada pukulan gong, guys. So kita ada distance 50 meter. So ada basket besar, dalam tu ada gong. Bola kau pukul, kena gong, dapat free 100 biji. Kita punya bola free, guys. Jadi kita pukul wedges, tengok. Boleh tak kena gong? Ketekan. Miss sikit. Ada chance, tak ada fee apa-apa. Anytime boleh masuk. Pukul wedges. Kena gong. Oh, kena. Kena. Dengar kan? Oh, dapat 100, guys. Senang je, pakai wedges je. Saya bawakan kepada anda apa rupa gong ni, guys. Berapa besar gong ni. Gong ni tak besar pun, guys. Ini gong yang saya pukul tadi. Mengena, guys. Gong tak besar pun. Net besar, tapi kalau masuk net tak kena gong, tak boleh. Kena gong, guys. Macam tu. Jadi ini adalah salah satu yang menarik di Eagle Eye Driving Range sekarang. Net dia besar, guys. Sebesar pemeluk sekali, takkan tak boleh masuk, kan? Tapi gong sebelah sini. Saya pukul tadi pakai wedges 56, guys. Anytime dapat 100 biji bola free. Dan akan ada lagi hadiah-hadiah menarik selepas itu. Untuk start ni, kita akan mulakan dengan 100 biji free. Lepas ni akan terbuka lagi hadiah-hadiah yang menarik untuk anda. Datang sini selalu, siang atau malam. Kalau nak mencuba gong ini, boleh saja try. Okey, datang ke Eagle Eye Driving Range, guys. Macam tu lah. Apa lagi? Kau tak nak main kat sini? Tapi yang penting, korang kena datang kat sini. Jangan lupa 20 dan 21 hari bulan, guys. Kita punya Eagle Eye Open Day. Macam-macam acara ada yang menarik. Termasuklah pukul gong main cerita. So, jangan lupa komen dan share banyak-banyak. Datang sini praktis pukul gong sebelum 20 dan 21 hari bulan. Come on. Mana-mana satu. One more. Oh, masuk net. Manis-manis game-game, datangkan